Ada surat khabar Cina di sini pun. Saya nak cakap betul-betul terang-terang kepada mereka, sila lapor dengan benar apa yang saya kata. Jangan putar belit. Apabila Sukyu ini telah menuntut supaya hak istimewa orang Melayu dihapuskan, agama Islam disamakan dan lain-lain tuntutan 83 mereka, saya telah membuat ucapan dalam TV dan radio yang berkata bahawa tuntutan mereka adalah sama dengan komunis. Mereka dengan serta-merta mendakwa bahawa saya menganggap semua orang Cina sebagai komunis. Mereka mengapi-apikan perasaan orang-orang Cina supaya menentang kerajaan, membenci kerajaan, dan akhbar-akhbar Cina terutamanya Nanyang Xiangpao dan juga China Press memainkan isu ini supaya orang-orang Cina membencikan saya dan membencikan kerajaan.